Nabi kata, aku nak tanya Abu Dzar Al-Ghifari, siapa manusia paling mulia? Dia pun senyap. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Hei Abu Dzar, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ni adalah manusia yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia akhlak yang baik," kata Nabi. Perilaku yang baik, dia adalah manusia mulia di atas muka bumi ni. Abu Dzar kata, Allahu Akbar. Nabi tanya soalan kedua. Hei Abu Dzar, aku nak tanyamu soalan kedua. Jadi Nabi tanya Abu Dzar, siapakah manusia paling unggul atas muka bumi? Nabi kata kepada Abu Dzar, Abu Dzar, manusia yang paling unggul di atas muka bumi ni siapa dia? Ialah manusia yang dia ada tangan dan dia ada lidah dia. Ada lidah dan ada tangan dia. Tidak menyakiti manusia. Dia ada tangan dan dia ada lidah dia. Selamat tangan dan lidah dia daripada manusia yang lain, kata Nabi. Oh, itu dia. Itu orang paling unggul, kata Nabi. Soalan ketiga, Nabi tanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi tanya dekat dia, di antara di dalam Quran ni banyak surah-surah dia. Abu Dzar Al-Ghifari, Al-Quran banyak ayat-ayat Quran. Ayat mana paling mulia? Ayat mana paling unggul ni di dalam Quran ni? Abu Dzar kata, Allah wa Rasuluhu a'lam, aku tak tahu ayat mana. Maka Nabi kata, di dalam Quran ni ayat yang paling istimewa yang ada dalam Quran ni ayatul kursi. Itu ayat paling istimewa. Jadi tuan-tuan, dan kita kena ambil dalam kehidupan kita, jangan ditinggalkan ayatul kursi. Sebab tu kita duk ingat kepada anak, ingat kepada apa kenama cucu kita, kita ingat kepada sahabat kita, jangan tinggal. Selepas semayang sedah pun tak apa dah. Duduk di taman pun, kira di baringan ketiduran kita, ayatul kursi. Satu kali kita baca pagi, satu kali kita baca petang. Maka Nabi janjikan orang ni akan dilindungi dalam kehidupan diri dia daripada perkara-perkara yang tidak diingini.